ikan geng. Kita tengok ikan apa. Oh, ikan apa? Welcome to my zone. Ini zone mancing aku. Dengarkan lagu ini. Aku si Dayson, kaki mancing bawah jambatan, kaki mancing dari view Kelo, menebing pulau. Semua aku seberang. City zone, wow. Kata bilau apapun aku lipat, ikan kecil besar semua aku sembah. Yang namakan aku tak bau, yang aku pamakan aku lepas. Apa tengok, ikan apa aku dapat tengok, benda apa aku dapat tengok. Hobi ini kita yang punya, jangan mancing sebab berbahaya. Lepas healing sampai pecah kepala, yang penting kita sama rasa. City zone, itu perkara biasa, rezeki itu Tuhan punya kuasa. Asalkan mancing bila ada masa, putus ikan besar buat kita tidur tak lena. Kalau ku bawa aku buka berambut, 10-20 mata, badan muka, janji boleh kalau. Ikan apa ni? Ikan apa ni? Tu dia godon. City zone. Wah, ikut dia. Empat nak? Apa? Ha? Pilih banyak apa? Dalam tak? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dah sahabat-sahabat aku sekalian, baru sampai geng. So hari ni kita mancing di bawah jambatan pertama lagi. Dan hari ni alhamdulillah lah, hari ni hari Sabtu, kita ada kesempatan lah. Okay? Dan hari ni aku dengan sahabat aku seorang. So ini kami free. Kita ada Gigi English. Okay. Hari ni free boleh mancing geng. Hari ni kita tak jatuh. Hari ni kami duduk di tiang. Aku ni selalu review tiang Panjang Risau, tiang 64. Okay. So tiang 64 kita tak tahulah ada ikan atau tak ada ikan. Aku tak pernah main tiang ni. Tapi tiang ni rapat dengan pulau ke. Selalu orang kata rapat dengan pulau ni, ikan tak berapa nak ada. Tapi apalah, aku ni kan dia suka mencuba kan, kita mencuba kan. So tiang-tiang ni kalau kita tak duduk, kita tak tahu, kita tak boleh, kita tak try. Tapi tu mari tengok dulu. Ridin. Tu dia ridin tu. Ridin banyak. Umpan banyak. So umpan banyak, harap ada lah ikan cekok dua sudi mau makan. Okey. Jom. Aku nak set up sebab aku dah main lambat. Biasalah aku pukul 10 baru sampai tapak kan. Kau nampak tiang ni dia apa? The King of Glamour. So tak apalah, kita tengoklah. Kalau kita ada rezeki, ada je lah geng. Yang penting kita dapat santai-santai. Okay, stay tune. Jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen. Kita tengok hasil macam mana. Bye. Assalamualaikum. Ni geng, kita cari umpan dulu. Kita cari umpan dulu, tengok. Umpan ada ni. Dia kalau tanya dia ada, kita cari dulu. Cari tak ada. Dia ada. Nampak tak ada. Di dalam kadang kita nak cari umpan ni ada cahu, ada talang. Itu memang rezeki lah kalau tengah-tengah cari umpan tu dapat naik talang kan. Dah. Oh, jatuh seekor. Nampak aku dah dapat 4 ekor dulu yang tu.
Nampak kat 10 ekor. Dia ada nak cari ni anak seridin. Anak seridin lombok. Kita try mengikat-ikat anak seridin ni. Kadang ada dia duduk main, dia duduk bawah. Anak seridin banyak. Nampak dah. Dia duduk bawah. Tak ada nak injuk lagi, dia dah kena dah. Oh, kena tukang belakang. Okay geng, G my way. So dia cari umpan bilik dapat. So aku pakai dulu lah. So aku pakai 8 mata. Aku ni jangan tanya lah, aku pasal apa abang ni suka pakai banyak. Aku memang syok. Ini dah aku punya kepuasan memancing geng. Kepuasan memancing. So masing-masing dia ada kepuasan mancing-mancing dia dari sendiri. Aku kepuasan mancing aku macam ni. Dah lagi tak? Oh. Ha? Lagi tak gini? So kepuasan mancing ni orang lain-lain. Aku macam tu nak buat macam mana. So aku suka. Dia macam Pamir Apollo juga. Cuma bezanya yang ni dia banyak mata kan? So aku dah buat lebih kurang 5 mata. Dah. Ha? Oh cantik. Dia dapat lagi tak aku nak bull. Bull. Okey kita apa? Tepuk dulu tak game tak. Lagi aku cari umpan dulu tak. Okey. Apa kata ada talang main kat sini? Wujud dah. Oh, ready? Oh, sliding. Okey. Oh, dalam kok. Tu dalam kok okey lah. Okey. Ni tali siapa geng? Kita pakai. Okey, settle satu. Di tengah strike ni. Oh, apa caru? Ha? Dah agak caru, okey ya. Ikut talang lagi. Ha? Dia tarik talang ni. Ha? Ingat talang ni. Oh. Okey ya. Makan apa? Makan bilik. Ada bilik tadi? Duduk sangkut? Tak jauh balik ni. Okey ya. Sikit. Kena berudang kopek 10 mata. Dah ikan geng. Kita tengok ikan apa. Oh, ikan apa? Akhirnya ikan yang dicari. Akhirnya. Ikan yang dicari. Aduh, habis bateri. Akhirnya ikan yang dicari geng. Ui, telan. Kata dah ayak dia.
Ya mati. Ya dia. Dia makan lagi kan, ikan apa? Mbak kita relax ya, mbak. Kita relax ya, mbak. Relax. Oh, dah. Oi. Kampung kan? Dah bau ni lah. Dia jadi. Oh, tukar. Awak. Ni misi mencari geng-geng ayak mati. Ikan macam ni ya. Oh, kita cari ikan lok lama ni geng. Ikan besar tak mau makan ni, kita cari ikan ni tu. Kita ambil pokok. Lima, 6, 7 8 mata kan? 8 mata. Ikan tukar kita ambil kan. Jom ikan tukar aku makan. Win. Okey. Oh, hujan pula kan. Untuk main dia makan tak hujan eh? Lepas hujan makan lah. Okey lah. Bawa. Kita ambil ikan lok-lok lah sini. Hujan geng, hujan. Bawa hujan. Oh. Apa? Ikan tukar telur baru aku ambil. Okey. Ikan lok ni ya. Ya. Okey geng. Hari ni ayak mati. Dah ayak mati ikan dia tak apa nak galak. Tapi hari ni kita cari ikan yang bottom, telur baru ke ikan tukar kan. Okey, ni hujan ni hujan. Okey. Dia ada dia makan kan. Ini ayak mati ikan yang sisik-sisik tu dia lambat sikit lah. Hujan. Hujan orang bawa hujan. Angin kuat. Kita dah rapik. Kita dah rapik apa bekas-bekas kita lah. Takut angin bawa tombak. Tapi angin main gunung. Hujan. Bawa asal yang. Tarik sikit. Angin kuat. Rak-rak tiang duk ni tak tepiah kan. Tak bocok. Tapi kalau ikut lebat ni nampak macam bocok kok. Tapi tu lah kan. Rak-rak tak apa bocok kan. Kalau dok lagi. Weh, rokok duk atas ni. Simpan barang-barang geng. Angin kuat lagi. Tolak habis semua ni. Lama geng. Telan tu. Okey, kita buka pau dia. Dia telan. Oi, tak kena ke? Lucu lah, aduh.
Dah. Jaru geng. Kau nak umpan ni. Jaru pun tak apa. Ingat senangin tadi. Umpan lagi. Dia kawan-kawan dah. Dah. Okey, dia pedalok. Dah hari ni nak cari senangin kau ni. Umpan banyak you. Ha? Tu. Kami nak cari senangin kau. Banyak senangin ni. Kita cari kau yang senangin lagi tak boleh. Lagi tak boleh senangin. Tak boleh. Ini ayat mati kan. Kan tak apa nak galak sangat. So aku pakai 10 mata, 8 mata. Kita Tengok pak senangin tak boleh balik kan. Tak usaha kak. Tak kira. Kita cari ada. Dia ada tu. Cepat atau lambat lah ni. Dia baru duduk nak. Ini ada senangin ni. Dua. Ingat dah tarik ni. Okey. Oh. Dah ni dia mau dah. Yang aku buat gila. Oh, pun ni. Oh. Hawin kot tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lucu lebih. Campur makan mai lah. Macam dah makan ni. Tarik slow-slow. Tarik. Kat dah ni. Kat dah campur tu. Nampaknya lepas hujan diserang ikan duri. Lepas hujan ni ayak dia. Kita mencari sembilang. Kita mencari dong baru. Rupanya lepas hujan ni ayak dia kan. Okey. Kita buka tempat balik. Campur kan. GT. Aduh. Tengok kan. Dia ada lah. Ada yang kecil ada yang besar. Ada yang kecil ada yang besar ni. Alah ni kan. Tu, GT. Kita bolang kolam tu. Bolang tu. Aduh weh. Kita bolang kolam tu. Tarik menyerik. Ingat apa? Polo pula.
Okay, kau tengok tu tiang sebelah tengah duk gasak caru masuk 4 rod naik. Oh, tiang sebelah gasak caru time petang-petang baru caru masuk. Ini yang peribahasa kata tu, caru makan petang. Oh, kau tengok aku rasa dekat 20 ekor ada bawa naik, tapi tak besar lah, tapi caru lah. Oh, naik lagi. Oh, tak kat. Yang sebelah sakal caru makan petang. Tak mengenai caru sebab apa? Nampak? Kami dah simpan rod lah. Oh, naik lagi caru tu. Caru besar. Weh, ni aku rekod apa naik caru punya oi. Tak dengar. Bergap. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para sahabat-sahabat aku sekalian. Okey geng, so selesai lah sudah sesi memancing di bawah Jambatan 1 Pulau Pinang di tiang 64 kan. 64, tapi hari ni ayak mati kan. So ayak mati biasalah. Adalah ikan, kita ada caru sikit, kita ada daun baru, lepas tu kita ada tukar. Itu je lah ikan yang sudi mau makan. Tak apa, dan insyaAllah nanti kita akan repeat balik di bawah Jambatan 1 Pulau Pinang. Dan aku ucapkan terima kasih kepada sahabat aku. Kita ada Gigi kerana sudi berkomplot. So hari ni ikan kurang tu. Hari ni kan kurang. Tapi ayak elok geng. Memang GT tapi ada rezeki tau nak kat GT geng. Okay geng, so apa pun jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen. InsyaAllah kita jumpa minggu depan geng. Bye. Assalamualaikum.